Wawa, kenapa ni Wawa? Tak ada apa, tak ada apa. Wawa, Amal lapar lah. Lapar. Wawa, Amal lapar lah. Aduh, laparnya. Ni makanan ke tak Nampak macam makanan. Ikmal, kau kenapa ni? Ikmal, kenapa ni? Tak ada apa pun, cuma tertidur je. Lah. Wawa, cuba tengok ni. Wah, boyfriend yang baik. Aku akan tulis nombor 1 hingga 5,000 pakai pensel yang besar sangat ni. Rasa-rasa pensel ni akan berkurang berapa sentimeter Terkejut aku dengan hasilnya. Jadi aku akan tuliskan nombor 1, 2, 3 sampailah 5,000 dengan menggunakan pensel yang sepanjang 32 cm ni. Pada mulanya aku rasakan challenge ni mudah je, tapi rupanya letih sangat. Sebabnya aku kena fokus dan pensilnya berat weh. Tapi yang paling susah sekali nak tajamkan mata pensel ni. Sebabnya aku kena pakai memotong kulit buah. Pada masa ni aku rasa penat sangat. Tapi aku tahu aku tak boleh menyerah. Dan tiba-tiba aku dengar, jangan lupa subscribe. Setelah kira-kira 4 jam, aku sempat juga tulis 5,000. Dan lepas aku ukur, pensel ni berkurang 2 cm je. Ikmal, kau kata kau nak turun berat 10 kilo. Mana janji kau? Tak nak, aku malas. Ini boyfriend aku, Ikmal. Dia kata dia nak turun berat 10 kilo bila 1 juta subscriber. Tapi aku tengok dia asyik makan dan malas je. Macam mana cara nak bagi dia tunaikan janji untuk turun 10 kilo? Aha! Aku akan suruh dia buat Zumba supaya lemak dia terbakar. Ikmal, Apa? Bangun sekarang, bangun buat Zumba, bangun. Apa dia? Buat Zumba. Zumba? Ya, bakar Kata anak aku, baik aku tidur. Hai. Apa kata aku paksa dia makan buah. Kalau dia berjaya makan, korang kena subscribe. Sedapnya tidur. Wawa, ada makanan tak? Lapar lah. Makanan? Tu? Buah je? Hai, boleh lah. Subscribe! Ikmal, kenapa kau sedih ni? Aku sedih sebab ada orang menyamar jadi aku. Siapa nak menyamar jadi kau? Ada dekat TikTok. Kat TikTok? Kau tengok akaun ni Ikmal Speeda FDT. Siapa dia ni? Lepas tu, kau tak nak buat video lah sekarang ni? Tak nak. Macam mana tak nak bagi Ikmal sedih? Aha! Aku akan cuba report Ikmal Speeda FDT ni. Ni ada lagi akaun dia ni. Ni bukan aku ni. Speeda FDT siapa? Aha! Apa kata kita sama-sama report dia? 1, 2, 3, report! Kek coklat sedapnya. Alamak, ada orang curi kek aku. Alamak, dia sedarlah. Mana pergi semua kek aku? Bawa! Sorok dalam ni lah. Banyaknya burung. Apa aku buat ni? Asyik baik dia tak jumpa aku. Aku akan buat kek baru. Wawa? Alamak, potato Ikmal dah habis. Aduh, macam mana ni? Macam mana cara aku nak buat potato chip semula? Bawa apa ni?
Kenapa potato aku jadi macam ni? Nasib baik sedap. Sayang, ni Wawa dah masakkan makanan untuk sayang ni. Tak apalah. Bi dah beli makanan dah ni. Sini, bagi kunci rumah ni. Kenapa? Malam ni kau tidur luar. Lah, kenapa sampai lempar tu? Man, macam mana nak letak apple ni kat tengah? Senang je. Macam mana? Kita ambil apple ni, kita letak je lah atas kertas ni. Lepas tu kita letak tangan kita kat bawah. Sekarang ni apple dah kat tengah dah. Mana boleh macam tu? Apple ni kena atas kertas. Atas kertas? Ambil apple ni, letak atas kertas ni. Atas kertas lah tu. Bukan, ni kat tengah, kat tengah. Ambil apple ni, rapatkan kotak ni. Lepas tu letak kertas atas ni, letak apple. Tak boleh. Dia kena jarakkan macam ni. Ambil kertas ni, lipat dulu. Lepas tu? Okey. Lepas tu, letaklah atas ni. Cuba. Tengok, nanti apple tu berduduk atas kertas. Cuba. Oh my God. Allah, jatuh. Jadilah. Budak-budak, ni aku tunjuk macam mana. Macam mana kau buat ni? Ni confirm jadi. Kau relax je. Lepas tu dah siap lipat, letak atas ni. Okey, lepas tu jadi ke? Ni aku tunjuk. Jadilah. Perlu berapa garis sampai whiteboard ni penuh dengan marker? Jom kita test. Jadi, aku akan buat garisan dari hujung ke hujung whiteboard ni sampailah whiteboard ni penuh. Agak-agak boleh ke tak? Aku tahu mungkin eksperimen ni akan penatkan aku. Tapi demi korang semua, aku akan cari jawapannya. Setelah beberapa minit, aku baru sedar yang eksperimen ni susah sangat weh. Sebabnya susah sangat nak buat garisan dari hujung ke hujung. Dan setelah 40 minit berlalu, whiteboardnya masih lagi tak penuh. Dan tangan aku dah lenguh sangat ni. Tapi lenguh tangan aku akan hilang kalau korang subscribe. Akhirnya setelah hampir 1 jam, selesai juga. Dan jumlah garisan 6020. Hari ni aku akan test, adakah 2 liter air batu sama dengan 2 liter air biasa? Aku yakin sangat mesti korang fikir 2 liter ais batu sama dengan 2 liter air biasa. Tapi korang salah. Sebabnya menurut internet, ais batu boleh bertukar menjadi air dan sebaliknya. Jadi dengan itu, aku akan rungkaikan misteri ini. Disebabkan aku menunggu ais batu ni sehingga dia cair, aku termenung sambil memikirkan 10 juta subscriber. Jadi korang jangan lupa subscribe. Pada saat ni aku bosan sangat sebabkan air batu ni tak hilang-hilang. Tapi aku tetap tunggu dan akhirnya air batunya dah cair dan tinggal hanya air. Dan airnya jadi 1.6 liter. Jadi tak samalah. Senduk kertas. Sedapnya. Tak boleh. Senduk aluminium foil. Tak boleh jugalah. Alamak. Senduk span pencuci pinggan. Boleh lah. Sedapnya. Yang last sekali, senduk besi. Mesti dapat banyak ni. Banyaknya kambing. Okey, Wawa, cepat pukul. Ya. Sorry. Hak. Sekejap Mai, letak. Ya. Wow. Thank you. Ada berapa berbola keju dalam chickadis ni? Jom kita test. Dari dulu lagi aku suka makan berbola cheese ni. Tapi aku tak pernah tahu ada berapa isi kat dalamnya. Jadi hari ni aku akan cari jawapannya. Walaupun aku tahu tangan aku mesti akan lenguh lagi. Tapi test kali ni tak terlalu lama lah. Sebabnya baru seminit isi kat dalam dah separuh. Tapi sebenarnya pada saat ni tangan aku dah mula lenguh. Tapi lenguhnya akan hilang kalau korang subscribe. Akhirnya setelah hampir 5 minit, chickadis sebungkus ni pun habis. Totalnya ada 64. Wih, ada roti. Wawa, sedapnya makan roti dengan Nutella. Nak sikit weh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ni Wawa punya. Aduh, nak sembunyikan kat mana supaya Ikmal tak jumpa? Aha.
Sekarang tinggal isi air je dalam botol ni. Mesti Ikmal tak tahu. Haha. Mesti Ikmal tak boleh bezakan. Mesti dia sembunyikan dekat rak dapur. Alah, kat dapur cuma ada air Coca-Cola je. Aish. Ikmal, jangan bongkok. Ikmal dah cakap kan jangan bongkok. Ish, duduk tegak-tegak. Okey. Tegak-tegak lah. Wawa, jangan bongkok. Okey. Ini telur dan ini bubble wrap. Telur mudah sangat pecah. Sedangkan bubble wrap ni dapat melindungi apa-apa sahaja supaya tak pecah. Jadi, hari ni aku akan buat 3 test. Adakah bubble wrap ni dapat menyelamatkan telur ni daripada pecah? Korang mesti tak percaya dengan hasilnya. Telur ni aku bagi nama Ehsan. Test pertama, aku bungkus telur dan lempar daripada ketinggian 1.5 meter. Dan lepas aku cek, Ehsan masih selamat. Test kedua daripada ketinggian 2 meter. Aku pun bungkus dan lempar Ehsan. Lepas aku cek, Ehsan masih selamat lah. Test terakhir daripada ketinggian 5 meter. Pada masa ni aku tak yakin Ehsan akan selamat. Tapi lepas aku lempar dan cek, Ehsan masih selamat. Dan dia ada pesan untuk korang. Jangan lupa subscribe. Rekod dunia makan coklat guna chopstick sambil tutup mata ialah 28 biji. Dan hari ni aku yakin aku akan pecahkan rekod tu. Tapi masalahnya aku tak pandai guna chopstick. Percubaan pertama memang susah weh. Setiap benda yang aku suap belum tentu dapat. Sampaikan pada saat ni aku boleh makan 2 je. Tapi akhirnya aku jumpa caranya. Kita kena sengetkan chopstick dan angkat bekasnya. Jadi coklat tu akan masuk banyak dalam mulut kita. Setelah aku berlatih, aku dah bersedia untuk buat semula. Dan memang betul weh, aku dapat makan lebih banyak coklat ni. Tapi aku tertanya-tanya, kalau angkat macam ni agak-agak komen tipu ke tak? Setelah selesai, aku berjaya makan 25 biji. Takkanlah aku dah penat-penat buat macam ni korang belum subscribe. Yeay, tengok TV. Kenapa tak boleh ni? Ikmal! Wawa, kenapa ni? Kenapa ni? Tak jadi. Lah, ni senang je caranya. Tunggu jap. Mula-mula, buka je aluminium foil ni. Koyakkan. Lepas tu, bateri ni kita buang satu. Letak dekat atas ni dan gunting ikut saiz dia. Lepas tu kita gulung. Yang terakhir sekali kita masukkan. Wawa. Cuba try remote ni. Ma, jadi ke ni? Betul ke panjang correction tape ni 12 meter? Atau selama ni kita kena tipu? Korang mesti takkan percaya dengan hasilnya. Jadi, panjang ruang tamu ke dapur aku 12 meter. Sepatutnya, kalau correction tape ni betul-betul 12 meter, dia akan sampai dari hujung ke hujung. Jom kita cuba terus. Aku tak pernah sangka sebenarnya panjang correction tape ni memang betul-betul panjang. Dan hasilnya betul-betul panjang guys. Lepas ni nak test apa lagi Cuba korang komen. Wawa. Pilih ya atau tidak? Tidak. Yeay, kita pergi ke taman. Yeay, taman. Wawa, pilih ya atau tidak? Ya. Yeay, makan Maggi. Maggi? Wawa. Last. Pilih ya atau tidak? Tidak. Wawa kena botak. Botak. Awak tak nak botak. Okey, boleh. Tapi ada satu syarat. Apa? Yang tengok ni kena subscribe. Subscribe guys supaya awak tak botak. Ini boyfriend aku Ikmal yang suka sangat main Roblox. Aku suka Roblox. Hari ni aku nak tanam strawberry dan anggur dalam game Grow Garden dalam Roblox. Mas, jom kita pergi makan kat restoran nak? Restoran? Mana boleh? Aku nak pergi naik gunung ni. Naik gunung kat mana? Ni dalam game Roblox. Aku serabutlah. Ikmal asyik nak main Roblox je. Ikmal tengah tidur. Sekarang aku akan delete game Roblox dekat phone dia. Jijiknya. Wallpaper pun nak Roblox. Hai, kita delete sekarang. Ikmal, ni telefon kau. Aku dah delete dah game Roblox. Kau delete game Roblox? Kenapa? Aku delete supaya kita boleh main sama-sama. Aku nak main Roblox je. Aku tak nak main dengan kau. Aku rasam punya Ikmal. Tak apalah. Aku curi juga permainan dia. Aku nak buang je lah. Jap. Baik kita bagi pada subscriber kita je. Betul juga. Dalam kiraan 3, 2, 1, subscribe. Yang subscribe ni akan dapat benda ni.
Ini girlfriend aku Wawa yang kebelakangan ni perangai dia makin pelik. Sebabnya setiap kali aku nak Wawa? masuk ke biliknya, Apa? Nak masuk boleh? Mana boleh? Tak boleh. dia selalu tak bagi aku masuk. Biar dia keluar, aku akan pancing dia pakai snack kesukaan dia ni. Aku letak snack ni depan pintu dia dan aku akan pancing Wawa? dia keluar. Tapi rupanya dia bawa masuk snack tu dan dia tak keluar-keluar. Kalau macam tu, aku akan tunggu dia keluar pergi tandas. Mesti aku boleh masuk. Dan memang betul. Lepas tu dia keluar pergi ke toilet. Dan rancangan aku berhasil. Aku pun terus cuba untuk masuk. Tapi yang paling pelik, Tak boleh masuk. disebabkan aku tak ada cara lain, aku pun ketuk pintu dia. Wawa, Ya, kenapa? nak masuk boleh tak? Aku nak tahulah apa dekat dalam ni. Boleh lah, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Yang tengok ni kena subscribe. Subscribe! Yeay, makan roti coklat. Man. Man. Makan ni. Nak juga. Share lah. Mana ada makanan? Mesti ada tu. Dalam tu. Tengoklah. Mangkuk. Dah lah. Pergi. Betul tak ada? Tak ada. Pergi. Okey. Ikmal, kau ni asyik pakai baju sama je dalam video. Kau tak bosan ke? Kau tak ada duit ke? Aku tak ada duit. Ini abang aku, Ikmal. Dia asyik pakai baju sama je dalam video. Dah lah pakai baju ni. Macam mana cara nak bagi dia pakai baju lain? Aku akan tulis nama dia dekat baju. Nanti mesti dia suka. Ikmal, ni ada baju baru untuk kau ni. Ada nama lagi. Buruk je warna putih. Tak ada colour langsung. Buruk. Aku akan cari baju warna-warni dekat Shopee. Nanti mesti dia suka. Baju dah ada. Kalau Ikmal suka, korang kena subscribe. Ikmal, aku ada baju baru ni untuk kau. Wih, cantiknya. Ada logo Speeda lagi. Kau nak tak? Suka. Nak. Yeay, korang kena. Sabar jap. Macam mana kalau subscriber aku nak beli? Kalau korang nak beli ni, tekan link dekat profile YouTube. Ini abang aku Ikmal yang baik sangat dengan aku. Dia selalu bagi aku makan supaya aku tak lapar. Sampai kan setiap masa dia bagi snack dia dekat aku. Hasan, ni ada guest untuk kau. Mesti kau tak haus dah depan ni. Dia pun selalu bagi hadiah dekat aku. Sebabkan dia baik sangat dengan aku pun nak balas juga kebaikan dia. Ikmal. Ikut aku sekarang. Jom. Pergi mana? Ikut je. Hasan, kenapa kau suruh aku tutup mata ni? Aku ada hadiah untuk kau ni. Buka mata. Wah, baju baru. Aku pun ada juga. Kalau korang nak juga, subscribe. Wawa, kenapa kau nangis ni? Aku nak baju Speeda juga. Ehsan tak bagi pun dekat aku. Hasan, kenapa kau tak bagi baju Speeda kat Wawa? Aku takkan bagi je. Sebab dia asyik ambil masa kau dengan aku je. Kau tahu tak? Macam mana cara nak bagi Wawa dapat baju baru? Aku akan curi baju Hasan masa dia tengah tidur. Kau nak buat apa ni? Pencuri. Aku akan bagi duit ke Ehsan supaya dia beli baju warna lain pula. Kalau Ehsan berjaya bagi aku baju, korang kena subscribe. Ehsan, ni semua duit yang aku ada. Aku nak beli baju baru dengan kau boleh? Boleh. Ambil. Yeay! Wawa, ni ada baju baru untuk Wawa. Baju baru? Yeay, baju Speeda. Subscribe! Yeay, ada 2 batang donat. Yang banyak untuk Wawa, yang sikit untuk aku. Tapi Wawa. Ni Mai ada 2 batang donat. Wawa ambil yang banyak lah. Wawa kan sakit. Sakit kena makan banyak. Tak nak. Awak nak ambil yang sikit je. Kenapa macam tu pula? Apalah, makan. Ambil yang banyak lah, Wawa sakit. Tak apa, bawa yang sikit je. Aduh, dia selalu ambil yang sikit. Wawa. Ni ada 2 batang donat. Ada yang 2, ada yang 3. Wawa nak yang mana? Bawa nak yang sikit lah, 2 je. Wawa ambil yang sikit Okey. Ikmal, kau cakap kalau kau 1 juta subscriber, kau nak diet kan? Betul. Ikut aku. Okey. Okey, 1, 2, 3.
makan. Habis tu? Donat. Mau. Yang makannya apple. Lah. Yeay, makan Koko Crunch. Aduh, gigi berlubang aku sakit sangat. Bersihkan pakai benda ni lah. Aduh, tak jadilah pakai benda ni. Aha, pakai benda ni lah. Aduh, sakit lagi lah. Rasanya kena kumur ni. Aha. Yeay, dah tak sakit dah. Sebenarnya selama ni rasa pedas tu ilusi je. Jadi aku akan buat eksperimen, iaitu untuk blind test semua makanan yang pedas sangat. Tapi aku cakap kat girlfriend aku makanan ni tak pedas. Rasa-rasa macam mana hasilnya ya? Ai. Test pertama aku bagi dia keropok dengan sambal lada dan dia kata tak pedas. Test kedua aku bagi dia Richeese level 3. Aku cakap kat dia level 1 je. Okey, pedas tak? Pedas sikit je. Dan girlfriend aku tak rasa pedas lagi. Test terakhir aku bagi dia Maggi bon cabai level 10. Tapi aku cakap kat dia level 5 je. Okey, sekarang kita test Maggi level 5 Okey. Ai. Dan untuk test terakhir dia tak lepas guys. Wah, bestnya main Roblox. Ikmal, kau ni selalu main Roblox. Sudahlah, handphone ni Wawa ambil. Alah, kenapa? Mampus kau Ikmal. Mesti lepas ni Ikmal tak dapat main Roblox lagi. Padan muka dia. Mesti telefon aku dalam ni. Alamak, beg ni dikunci. Kat mana kunci? Ini kuncinya. Gambar. Mesti ada dalam laci. Gambar. Kalau yang ni pula? Ini kuncinya. Yes, aku dah ada kunci. Yeay. Yeay. Handphone aku ada kat sini. Boleh main Roblox lagi. Jom kita prank Wawa. Tapi yang ni kita buang je. Lepas tu kita ambil yang baru. Wawa. Nak makan buah pisang tak? Boleh lah. Cubalah. Cuba makan. Terima kasih. Wawa. Dah habis ke makan pisang? Sikit lagi. Sedap tak? Sedap. Cuba kau tengok video ni. Ikmal tahi.